Standby. Jom. Dapat kopi dah. Tak apa. So kita Oh je dah pakai mic ke? dah. Jap. Bangkit semua. Terperang. Dan air mata. Wow. Jangan back ah. Bang, sekali bang. Jangan banyak. Tak gaya di hotel. Mana? Di hotel. Dekat Oh lupa. Hotel ni dah. Ada. Tak ada Ipoh dah. Hotel ni dah student. Sudah banyak lah. Gila dia orang parking kita macam ni je. Oh ya? Tak, ni kedai performance part, kedai kereta. Oh. Memang pekal lama betul, ada bilion. Woi. Bang, sini ada. Dah style dah baru nak relax. Bok. Aku duduk sini dulu. Kesan. Aku duduk sini dulu. Bukan ni. Memang apa Masuk mula kahwin dulu. Oh ya. Apa ni? Ulang Ipoh seskandar. Oh tu ya. So Penjim betul kau ke? saya kan dapat hati. Okey juga. Jalan. Gone. Bau buat je ni. Jahat. Raja gone. wonder gone So, kita ada Cerita baru lah. Kita baru. Kita sedih skandal. Oh, Skandar. Cara ada hospital. Tak tak. Mana ada. Dia kecil je. Mana ada hospital. Salah KPJ. Apa KPJ? Mana ada hospital jalan? Boleh lagi bang. Motor pun cerai. Lagi ya. Kanan. Kanan. Nampak student yang ketemu orang tu. Masjid mana? Masjid UTP ya? Ada UTP. Itu yang bawah garas tu kan je? Bawah. Oh, depan yang kita menunggu ni lah di PI tu kan. Oh. Motor pun kopi one-to-one. Motor kopi one-to-one tu pun dah pakai Brembo yang nickel tu. Bilik tu. Punya motor ke repost tender lagi Roy. Bagi tahu dah bang. Saya bukan pakai brake. Jadi bos saya habiskan duit saya dekat Caliper. Jangan. Apa sana tadi bilik ni Lotus. Lama dah. Lotus pun tak ada. Tak ada Lotus. Dah Lotus pun satu tiket dah macam kedai runcit. Tak ada. Sana paling lelaki pun Street Mart je. Simat pun 3 tingkat calon ni. Lotus satu tiket. Bukan kedai runcit. Tak bang. Benda yang boleh bangga tu Coffee Bean je. Tapi tak boleh belah itu. Muka dia bangga ke balik Coffee Bean. Masuk dalam UTP tu janganlah Ren. Memang dalam U betul ya? Ren jangan masuk Ren. Dalam U. Ya macam kita masuk UM lah. Macam masuk UM lah. Oh maknanya kita terus jemaah ke mereka ni. Masuk apa dia? Satu nak betul. masuk waktu ni. Tapi masuk waktu dah kan? Masuk dah. Belum. 1.25 tu. Baru masuk.
Telefon kira Bilal. Oh, Oh, kawan mus. Kawan mus. Kawan Bamat. Bamat nak kawan dengan Bamat mana kawan dengan geng biru. Itu dia merah. Oh. Mana biru cerah ya? Cerai, dia merah, lepas tu merah pula yang siap aksesori. Bukan merah color lah. Oh, tiba aku. Oh, tu. Oh, Macam tu dia bagi. Oh, gila lah. Yang hijau nama mana ada Brembo? Tak, Brembo tak ada, tak apa cik. Ni nanti tukar lah ni. Dah ambil saya dulu dah, bang. Ambil saya. Ada dalam si, ada dalam si. Dan ni memang saja macam ni. Oh. Ada apa? Ada dalam si. Apa? Ampun. Oh. Ini bang. Oh. Malah dia kata tree. Apa dia nak main tengok dia pergi kejar. Dah lama dia makan telefon. Dia kata kalau ada telefon tu sakit telefon dia dah makan kat mana ni. Tembak. Tapi dia cakap lah, Changlun belum tentu ada lagi gajah. Betul? Changlun ada gajah. Ini ada gajah. Ada gajah. Kata-kata gajah. Changlun tu nama dia sebenarnya. Chang tu dalam bahasa Thailand gajah. Lun tu. Oh, nampak tu gajah. Apa ekor tu? Banyak tu. Tu taring besar tu. Dengan anak dia 2 ekor. Okey, slow sikit lagi ya. Ini dia masuk ni. Dia pergi ke. Kita ramai-ramai ni. Okey, cepat. Nak kena tinggal IC aje. Ada apa? Anda tua. Anda tua. Bukan student. Tak tinggal. Ada saya kad Patrick ada Flight drone. Saya kalau dia tanya pekan, saya dekat sini. Oh. Solat. Alright. Dah. Terima kasih. Pakcik, Fitri. Cerai. Fitri cerai. Kalau sebut Fitri dia tak kenal. Dia kena Fitri cerai. Oh, Fitri cerai tu. Motor standard, tak laju. Saya betul-betul tu. Changlun lain tak ada tu. Oh, kata apa? Motor hijau tu saya kenal lah dengan motor color dia tu lah. Memang minat lampau dah nak color tu. Kalau kau nak tahu motor tu dia kopi color orang tu bang. Saya suka color hijau tu dia tau. Sebab rumah saya pun color hijau. Abang gerak. Boleh ke dalam ni flight terus? Boleh. Mana boleh? Boleh tak? Sebab dekat dengan airport. Mana ada airport kat sini? Oh, tak ada. Oh, sorry. Apa benda lah pergi airport lah pula. Tak ada airport kat sini. Tapi sini memang agak penerbangan. Orang flight turun daripada turun Ipoh. Memang atas tinggi ya. Lalu. Ada. Dah, azan dah. Ada. Stop pakai stop. Omar. Azan dah sayang. Azan. Aziz. Dah lah tadi dah masuk waktu. Ada. Omar nak mayang dah. Ada. Alhamdulillah, ngam-ngam. Allah bagi sampai ngam-ngam. Boleh jamak. Apa ni? Boleh jamak. Syukur. Alhamdulillah, bukan selalu dapat. Rapatkan sah.
Ya, gila. Aku dah lagi gila. Ngapa tiba-tiba dia lagi gila? Nampaknya kita ada yang pepisah Hawaii. Mula-mula Abang Levi kita, Levi dah gerak. Sekarang Wanja, Diego Line, Abang Fikri, Abang Mat gerak. Okay Wanja, hati-hati. Ikut si siapa nama? Apa? Fitri semua. balik typing lah. Balik camping. Hati-hati. InsyaAllah. Lagi lah. Kat tak jauh. Apa benda lah ambil balik ni? Cerai. Okay, meh. Alright. Banyak. Pergi kan. Jumpa lagi. Jaga diri. Okay. Ni. Ayah. Orang tepi. Bagus lah. Kenangan Kopi kat tu tepi petang tu. Caman tu. Cantik kan tu. Kedai Saman? Kedai Saman? Dengan saman. Oh. Tambah. Oh ni dekat Tasik. Kena aku lukis. So ikut lagi. Mana Kita tahu kita siap kan. Situ chill sikit. Kalau yang coffee bean Kan masuk ni kado balik. Awak tukar group balik je. Bukan awak punya kado tu masuk ke balik group. Tadi dah lift. Mana ada lift? Dia lift tu sebab dia masuk group baru je. Bye-bye, jumpa lagi. Off kado. Jom bibi connect lain tu. Jom bibi. Okay, stand by. Jom. Turun.
maju sikit. Kopi. Dah, tasik. Mana orang ayah ni? Oh, siapa? Nizam. Nizam. Oh, Nizam. Oh, balik. Betul lah. Kecil betul Ipoh kan. Panas nak hujan. Oh. Dia duduk sini, dia duduk Pergi ada kenung sini. je. Sini boleh jumpa. Ha. Betul lu. Oh, Ni sebab dia tak boleh buat jahat kat Ipoh balik. Ha? sebab dia tak boleh buat jahat kat Ipoh. Kan tak boleh, nak tak nak je. Nak tak nak tapi cepat kantor lah. Hantar-hantar ya. Apa takut? Janganlah apa. Cepat kantor. Siap. Mari jemput mengata. Siap. Apa? Apa? Hantar tu. Ni lagu apa ni? Nak buat lagu apa? Bagi lagu. Buku lagu lu dah. Oh, tadi Abang Fitri ni, diorang isi minyak dekat karpet tu, lepas tu diorang keluar balik. Oh. Cak-cak lah dah Nizam kan. Cak-cak. Pong cacak. Cak. Cak. Pakcik tu, jangan nak panggil abang pula. Ram. Mudah lah ni. Alhamdulillah. Ram. Tak ada gaduh. Tak ada gaduh. Rem. Kakak dua. Esmat. Ya. Panas tu. Dahsyat traffic light ni. Ya. Lama tu. Yes. Ni rumah lama. Nasi ada angin sikit. Traffic light ni ada 6 kes. Apa stroke apa tu? Oh. Ha? Belum tahu? Biar orang free. Ya. Aku racing. Oh, jauh motor. Biar. Jangan betul ni. Jangan betul. Kenapa tak betul? Kenapa tak betul? Kalau Syam mesti potong ni dah. Potong Ram mesti Syam dah. Syam. Baru dia belakang Kedai tu kat mana? Mana? Flight drone tak ada pun balik. Boring. Boring untuk balik. Nak cari drone kat mana? Nanti kat Shell lah dia mau. Lalu lah highway. Berada kat Kelemeru. Yang penting spot mode lah. Lebih kilometer. Lebih kilometer. Sebelah tu. Topeng. Mak dia. Aku tengok anak dia, mak dia yang tengok. Sampai kamu. Mus, inilah masa ni Mus. Tahan dekat depan. Bagi tahu Mana? bagi tahu saya ada depan, ada rumah apa semua, jom dia kahwin. Dia mana boleh. Dia tak boleh. Kereta kita depan. Tak payah depan-depan nak bawa rumah dia ni. Serang-serang dah. Iman.
Weh, kopi. Dahsyat kopi. Dapat kopi ke? Tak tahu. Berat. Boy kita sih. Itulah venue punya pun. Tasik Mutiara tu. Macam mana? Weh, Mus tulis ke belakang tu. Mus mencari cinta sejati. Macam, ni apa hal ni? Pokok bunga teh ada betul tengah jalan macam. KL tak macam ni tau. Mana Rumput tak rumahnya? potong. Maknanya rumah dia kat belakang ah, Mus. Syam tak jaga landscape. Tak Lampu boleh lah. Dia bukan buat apa, dia tidur kat lain. Landscape dia MBI juga. Alasan Tidur kat elektrik. Zahir. Ya lampu nyala. Lampu nyala. Dia feel like elok. Aduh. Tapi tak feel like nyala lambat kan. Pergi cepat sikit dia. Jam air. Jalan. Kiri. Kanan. Balik kena try ni mi rebus Ramli. Oh, seduh Oh, memang. memang dia ni. Memang ngam. Kenapa? Betul. Sampai tapau Sedap. bawa balik. Sedap. Memang sedap balik. Kenapa? Legend. Dia legend. Oh, dia legend gila. Jaga dalam Oh, apa. dia rebus ke? Oh, Ambil pala. Ambil. ada durian tu. Jam dia jom berapa? Oh. Depan balik apa? Yes, dah kenangan kafe besar ni. Ni ke? Ini dulu Starbucks kalau tak silap saya. Dah Ya. dah. Dulu Starbucks. Dah kita bagi sini depan ni. Tu mot kereta belakang. Bagi kat luar ni je. Takkan ku menyerahkanlah. Sana. Sana tak lagi. Musnah. Aduh, tak pagi sana lah. Pagi dekat tu. Tak jauh lagi. Okay guys, kita dah sampai Tasik. Dah sampai dekat mana? Dekat Kenanga Coffee. Dekat Tasik. Tempat dulu ni Starbucks. So dia jadi Kenanga Coffee. Amber Collection. Cantik juga. No, order. Kopi juara. Apa? Kopi juara? Oh, juara. Oh, tu juara tu. Juara. Kali memang terbaik. Kat sini ada ni. Oh, saya kata dia Junior. Masalah kan dia aku bagi hak cubit je. Bersyukur dah ada kongsi tu. Kalau ikutkan dia tak nak kongsi, dia nak seekor seorang. Seekor seorang. Tak cukup. Boleh. Seekor boleh. Kalau seekor seorang memang dia tidur dalam sawah. Kalau makan yang betul-betul king crab yang warna coklat ni kan, satu tak dapat air. Dia memang pure, memang rasa air masin ni kan. Apa? Saya sedang makan 2 kaki pun dah tak makan dah. Dia memang pure. Dia punya apa? Dia punya rasa tu memang rasa garam laut. Yang macam nasi lemak lobster je. Ya. Itu dia. Ya. Dia orang cakap kat Penang. Itu kisah apa? King crab juga kan? Ha? King crab juga kan? Dia apa tu? Kira family lain. Nah, dia kategori king crab. Dekat Alaska kan? Dia bukan Alaska. Dia ni kot yang. Kalau yang fresh tu
Memang sedap makan. Isi dia lain. Dia tak liat. Ada lagi satu ni. Nanti Panjang ambil satu air tau. Ada satu air. Dia panggil Pikachu apa benda. Coklat Pikachu kot. Pistachio. Pistachio. Ada satu extra air. Tak siap lagi. Pistachio. Kunafa. Pistachio lah sedap. Pistachio. Teruskan yang terbaru, viral pistachio. Semua benda nak pistachio. Karipap pistachio lah. Ni, kunafa pistachio lah. Pisang goreng pistachio. Semua pun letak pistachio. Kenapa dia orang kalau dia nak Inggeris kan, kenapa tak goreng pisang tempoyak tu? Betul? Melayu kan? Melayu kan, betul? Nasi lemak tempoyak. Kan ada sambal tempoyak. Tapi benda yang pelik dah ada lah. Burger nasi lemak lah. Ada. Dia nak viral macam tu lah, macam tu. Ada. Burger nasi lemak. Pakai helmet. Cik buat nasi lemak tempoyak. Cina tempoyak. Nak viral kan? Tak viral kan. Baju ada tulis ke? Saiz apa ada? Itu abang kena tengok tu. Masih tak. Tapi ada 3 saiz saya bagi tadi. Ada saiz S, M dengan L. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Awak satu kan? Buka tengok saiz apa dulu. Ram. Buka tengok saiz betul ke tak betul. Sebab dia tak tulis kat luar. abang bagi ke? Satu lagi. Satu lagi siapa Usuk. Buka tengok. Dia tak tulis kat luar, so tak tahu saiz apa. Last. Saiz L. Siapa saiz L? Punya. Dia punya. Weh. Tu saiz apa? Yang mana tulis? Ada. Tu saiz. Okey. Buka. Itu memang usuk punya tu. Apa punya? Dia tak ada. Dia tak ambil. Ambil lah, dia tak nak. Aduh, apa Kenapa ni? Saiz M kan? Buka tu. Tengok tu, ni S lah. Buka lah. Sekali lagi dia bagi L kan? Kalau aku rasa kecil, tu bagi. Terima kasih Ban. Right. Terima kasih No problem. Terima kasih, I love you. No problem. Terima kasih, Abang. Kepala dah minum kan? Okey. Okey. Jadi kita akan usuk pula. Faham masa kita. Kira free lah tu. Ni man. Tapi dia cakap baju ni oversize ni. So kalau size S dia jadi M, kalau M jadi L, L jadi XL macam tu lah. Tapi try pakai ya. Kalau jenis macam ni tak risau. Tapi sebenarnya nanti Lanjutkan. Ikut kita sekarang. yang lagi Baju yang toya tu oversize. Nanti baju tu bayar kan tak? Betul? Toya. Bayar kat saya. Dia buat kerja rumah. Faham tak? Orang ni banyak juga dengan mak. Orang tua. Macam sampah ke, sampah rumah ke. Orang juga besar. Besar rumah orang. Jadi nak maintain rumah. Maksudnya, contoh daun bubur nak untuk pakai subur. Ada orang ada benda tu, rumah tu. Nombor lantai dengan cat apa ke depan orang. Memang orang rajin. Ada je buat tapi bukannya duduk ada orang. Kalau betul lah sebulan 2 kali hang balik semua kan. Betul. Sembang. 2 kali tu rasa macam apa? Capek ke apa ke tu je. Ataupun buat angkat apa-apa ke kan. Sabar lah dulu. Tak macam
dah tertentu darul. Oh. Tak masuk jalan. Banyak M. Baik. Sudah. Kau dah pakai helmet lah. Ya. Baik, banyak. Nanti kita bulan 9 pula Bulan 9 pula. Bulan 9. Baik. 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 Kita jumpa lagi. Baik. Tak boleh. Baik. Uram. Baik. Hebat. Baik. Uram. Amin. Jadi, jom kita gerak sekali ya. Kita gerak. Saya pun nak gerak. Saya nak ke sana. Okey. Alright, so itu je baik kali ini. Saya akan gerak dengan pagi isi minyak dulu. Phone connected. Sebab itu kat rumah lah, so saya tak isi lah. So tunggu pagi isi minyak dulu, lepas tu kita gerak. Crash detection mode on. Nampaknya padi tu dah settle. Ingat dahsyat tu padi ni sebenarnya. Dia sanggup kat tu daripada KL ke Penang pada hari Jumaat tu. Terusan kerja, dia pergi Changlun lagi. Lepas Changlun dia ikut Yuta Riko. Afan lalu jalan sama ke? Kamu ikut mana? Kamu ikut traffic tak jalan terus ke? Mana-mana je masuk highway. Kau Afan. Kalau ikut saya pun boleh lalu depan rumah Mio tu, masuk highway kat situ pun boleh. Mana Afan? Nanti Afan bagi tahu je. Saya solat saya malah nak buka kuis lah. Nak ikut sini pun boleh. Nak ikut sini. Mana? Sini. Okey. Kita akan lalu masjid masjid Cina depan. Satu-satunya masjid Cina yang ada kat Ipoh ni. Oh, yang saya solat dengan chip itu. Betul. Oh, dia punya ni. Lalu kat sini ni jalan belakang dia. Oh. Di jalan belakang. Ini dah tempat. Jeng. Oh, betul lah. Itu masa saya malam kan. Solat sini lah. Tapi banyak orang asing kan kan? Ini memang banyak sebab kilang. Ini kawasan kilang. Bangla mungkin main ramai. AJK Masjid ni semua terkenal. Ni semua. Tapi masjid ni AJK ni majoritinya mualaf. Dulu tapak ni dia surau kalau tak silap saya. Lepas tu mereka dapat
kebenaran untuk bina masjid, so dia suruh bina masjid Cina lah. Jadi satu tarikan lah kan. Ni apa? Kiri Kiri, saya silap ni kiri. Betul, kalau tak ikut trend tu memang mamak susah nak keluar ya. KL Fan boleh katakan 80% mamak semua dah cantik lah. Betul. Macam bistro betul-betul tu. Siap pakai robot lagi lah, hantar minuman, makanan semua. KL ni mamak lain level lah, dah upgrade lah. Tapi mereka punya community cool lah, mamak punya community tu. Mereka saling tolong membantu. Dia tengok mana mamak yang tak boleh survive kan. Mamak yang survive tu dia kata betul. Itu betul. Mereka akan tolong. Itu satu kelebihan community mamak ni lah. Mereka dia boleh survive. Kiri ni Fan Bukan, datang lagi. Oh, depan tu lagi? Lepas saya silap ni baru kiri. Lepas saya silap ni baru kiri. Oh, okey. Lepas saya silap ni baru kiri. Jom. Okay, jom. Balik masuk kiri. Lepas tu masuk terus. Ni kiri ni Kiri ni. Okey. Okey Abang, terima kasih Abang Balik jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih belanja-belanja semua tau. Terima kasih juga pada belanja jumpa juga. lagi. Alright. Okey Abang. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Kanan tau, kanan. Kiri kanan. Okey. Alright. Bye. Bye. So tadi dah hantar padi balik. So giliran saya lah nak balik rumah. So alhamdulillah, alright, 2 hari semalam ke Sekitan. Kali ni alright, best lah kan, kita dapat tunggu Mio kembali ride. Dia pun dah gembira dapat ride balik kan. So kita nampak dia gembira. Harap-harap kesihatan Mio akan terus tumbuh rezeki kan, supaya dia terus berbakti dekat F-Link, kembangkan lagi F-Link. So kita dan juga dapat memakmurkan hajat Mio makan king crab. Patutnya tak jadi, tapi kita kasih jadi lah kan. Allah tu memang izinkan saya sampaikan hajat Mio. Dia sepatutnya dia dah lama berhajat sejak daripada baby hari tu, nasi lemak lobster tu. Tapi tak kesampaian. Jadi malam tu Allah tu makbulkan hajat ni. Saya cuba sampaikan saya, bukan saya yang belanja, Allah yang belanja, Allah yang bagi kat dia, bukan saya. Saya cuba sampaikan saja hajat ni. So tu saja daripada saya kali ni ride. Kita jumpa lagi pada next video. So terima kasih semua yang join ride pada hari ini terutama yang datang daripada KL, daripada Changlun kan. Changlun ada 2, Abang Fitri dan Abang Mat. Lepas tu KL ada Pali. Masa saya cakap tadi dia sanggup turun daripada KL ke Penang, urusan sedikit urusan. Lepas tu dia pergi ke Changlun, lepas tu dia join ride dengan Ipoh mungkin hari Sabtu pagi tu.
So selain daripada mereka, ada Pak An daripada Taiping. Lepas tu ada Livi. Lepas tu ada siapa lagi? Ada Zekulan, ada Wonder, ada Ram, ada Utup. Adik semua, adik Mus juga, Bob ada, dengan Syam. Terima kasih sama-sama menjayakan ride kali ini. So itu saja, tak nak berlebihan banyak dah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.